Bayangkan jika juara dunia kelab datang ke laman sendiri. Mampukah JDT mencipta kejutan, atau Chelsea akan membuktikan mengapa mereka antara pasukan terbaik dunia? Sebelum whistle pertama ditiup, ada satu perkara yang sudah pasti mencuri perhatian peminat bola sepak. Perlawanan persahabatan antarabangsa antara Johor Darul Ta'zim (JDT-FC) dan kelab gergasi Liga Perdana Inggeris (EPL) Chelsea di Stadium Sultan Ibrahim pada Ahad ini bukan sekadar aksi pemanas badan menjelang musim baharu. Sebaliknya, ia dianggap sebagai peluang keemasan buat juara Liga Super Malaysia itu mengukur kemampuan sebenar apabila berdepan antara pasukan terbaik dunia. Aksi berprofil tinggi ini turut mencuri perhatian peminat bola sepak tempatan dan antarabangsa, kerana bukan setiap hari kelab Malaysia berpeluang menentang pasukan yang baru sahaja dinobatkan sebagai juara dunia kelab. Kehadiran Chelsea ke Johor Bahru sempena siri jelajah pramusim mereka di Asia, memberikan nilai tambah yang cukup besar kepada pembangunan bola sepak negara. Penganalisis bola sepak tempatan, Hasnizam Uzair, menyifatkan JDT sebagai sebuah pasukan yang cukup bertuah kerana memperoleh peluang berdepan Chelsea, sekaligus memberi pengalaman yang sukar dicari dalam mana-mana pertandingan domestik. Menurut beliau, perlawanan seperti ini jauh lebih bernilai berbanding keputusan akhir yang bakal dicatatkan. Sama ada menang, seri atau tewas, pengalaman menentang pemain bertaraf dunia akan menjadi bekalan penting kepada setiap pemain JDT. Beliau menjelaskan bahawa tidak semua pasukan Liga Malaysia memperoleh peluang berdepan kelab elit Eropah. Justeru, JDT perlu memanfaatkan sepenuhnya kesempatan ini untuk meningkatkan mutu permainan, serta memahami tahap sebenar bola sepak di pentas antarabangsa. Hasnizam percaya pemain-pemain tempatan seperti Arif Aiman Hanafi, Ahmad Shehan Hazmi, Afiq Fazail serta beberapa tonggak lain bakal menerima pendedahan yang sangat berguna apabila berdepan corak permainan pantas, agresif dan berintensiti tinggi yang menjadi identiti Chelsea di bawah kendalian pengurus baharu mereka, Abi Alonso. Beliau turut mengakui ada segelintir penyokong beranggapan Chelsea mungkin tidak akan menurunkan kesebelasan utama, memandangkan mereka terlebih dahulu mengharungi aksi menentang AC Milan di Jakarta, sebelum meneruskan perjalanan ke Singapura dan seterusnya ke Johor Bahru. Namun, Hasnizam tidak bersetuju dengan tanggapan bahawa Chelsea akan hadir dengan skuad yang lemah. Katanya, setiap pemain yang berada dalam skuad The Blues mempunyai kualiti yang hampir setanding, dan mampu memberikan cabaran besar kepada mana-mana pasukan. Bagi saya, tiada istilah pasukan kedua dalam Chelsea. Mereka memiliki barisan pemain yang berkualiti tinggi, dan sesiapa sahaja yang diturunkan tetap mempunyai kemampuan untuk menguasai permainan. JDT perlu bersedia dari aspek fizikal, taktikal dan mental kerana mereka bakal berdepan intensiti permainan yang jauh berbeza berbanding aksi Liga Malaysia, katanya. Beliau turut menjangkakan ketua jurulatih JDT, Xisco Munoz, tidak akan mengambil mudah perlawanan berprestij ini. Sebaliknya, pengendali dari Sepanyol itu dijangka menurunkan kesebelasan terbaik bagi memberi saingan sengit kepada Chelsea, serta memastikan penyokong yang memenuhi Stadium Sultan Ibrahim menyaksikan aksi berkualiti tinggi. Antara pemain yang dijangka mendapat perhatian ialah penyerang import dari Iran, Shahab Zahedi, yang menjadi antara wajah baharu Harimau Selatan musim ini. Selain itu, pemain tengah kelahiran Slovenia, Dejan Petrovic, serta pertahanan Colombia, Kevin Medina, juga dijangka memainkan peranan penting dalam memperkukuhkan jentera JDT ketika mengekang serangan pantas Chelsea. Ketiga-tiga pemain import baharu itu diharapkan mampu segera menyesuaikan diri dengan corak permainan JDT, dan membentuk persefahaman bersama pemain tempatan sebelum bermulanya musim baharu Liga Super. Dalam masa sama, perhatian penyokong pastinya terarah kepada Arif Aiman Hanafi yang terus dianggap sebagai pemain tempatan paling menyelah ketika ini.
Prestasi konsisten pemain sayap kebangsaan itu bakal diuji apabila berdepan pemain pertahanan bertaraf dunia milik Chelsea. Sekiranya Arif Aiman mampu mempamerkan aksi cemerlang, ia bukan sahaja meningkatkan keyakinannya, malah membuktikan pemain tempatan juga mempunyai kemampuan untuk bersaing dengan pemain elit Eropah. Di posisi penjaga gol pula, Ahmad Shihan Hazmi dijangka menjadi antara pemain paling sibuk sepanjang perlawanan. Kemampuannya mengawal gawang daripada dibolosi akan menjadi penanda aras terhadap tahap perkembangan penjaga gol tempatan apabila berdepan barisan penyerang bertaraf dunia. JDT sendiri hadir ke aksi ini dengan keyakinan tinggi selepas mengharungi kempen pramusim yang positif di Sepanyol. Sepanjang siri persediaan itu, Harimau Selatan mempamerkan aksi memberangsangkan apabila berdepan beberapa kelab Eropah dan berjaya meningkatkan tahap kecergasan serta keserasian pemain. Xisco Munoz dilihat berjaya membentuk skuad yang lebih mantap dengan gabungan pemain tempatan berkualiti dan import berpengalaman. Hasnizam percaya pengalaman sepanjang kem latihan di Sepanyol akan membantu JDT memberikan tentangan sengit kepada Chelsea. Walaupun mengakui jurang kualiti antara kedua-dua pasukan masih wujud, beliau optimis JDT tidak akan mudah menyerah kalah. Sebaliknya, beliau berharap Harimau Selatan mampu memanfaatkan setiap peluang yang hadir untuk mencipta kejutan di hadapan ribuan penyokong sendiri. Perlawanan ini juga menjadi platform terbaik buat pemain muda JDT membuktikan kemampuan mereka di pentas antarabangsa. Pengalaman menentang pemain bertaraf dunia mampu mempercepatkan proses pembangunan mereka sekaligus meningkatkan keyakinan untuk menghadapi cabaran lebih besar pada masa depan. Bagi penyokong pula, aksi ini bukan sekadar menyaksikan Chelsea beraksi, tetapi peluang melihat sejauh mana kemampuan sebenar JDT apabila diuji oleh salah satu pasukan paling berpengaruh di Eropah. Atmosfera di Stadium Sultan Ibrahim dijangka cukup luar biasa dengan kehadiran penyokong dari dalam dan luar negara yang mahu menyaksikan pertembungan dua pasukan dengan reputasi besar dalam liga masing-masing. Apapun keputusan yang bakal dicatatkan nanti, perlawanan ini dijangka menjadi detik bersejarah buat JDT dan bola sepak Malaysia. Jika Harimau Selatan mampu memberikan tentangan sengit atau mencipta keputusan positif, ia pasti menjadi kebanggaan buat penyokong tempatan. Namun andai tewas sekalipun, pengalaman menentang Chelsea tetap menjadi aset berharga yang sukar dinilai dengan wang ringgit. Yang paling penting, JDT berpeluang mempelajari standard bola sepak tertinggi dunia, meningkatkan keyakinan pemain serta membawa pulang pelbagai pengajaran menjelang musim baharu Liga Malaysia. Perlawanan ini bukan sekadar aksi persahabatan, tetapi pentas pembelajaran, medan menguji kekuatan dan peluang untuk membuktikan bahawa bola sepak Malaysia terus berkembang ke arah yang lebih kompetitif di persada antarabangsa.